Terima kasih diucapkan dijemput untuk Elsa Muda bin Hassan untuk mengambil tempat di atas pentas. Dipersilakan. Kesejahteraan, taufik dan hidayah, juga kesabaran, ketabahan dan kekuatan kepada Cikgu Syamsuddin bin Hasan yang akan bersara menamatkan khidmatannya sebagai seorang guru. Moga baginya serta bersara nanti kehidupan yang penuh gembira, ceria dan bahagia, serta dikurniakan dengan kesihatan, kesejahteraan, ketenteraman dan ketenangan. Allahumma ya munzil rahmah wa ya fatihal barakah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepadanya dengan ganjaran, syafaat dan keredaan atas segala jasa dan pengorbanan yang telah beliau curahkan sepanjang bergelar sebagai seorang guru. Kau limpahkanlah rahmat dan berkat-Mu sebagai ganjaran kepada semangat juang yang tidak pernah mengenal arti putus asa di dalam memikul tanggungjawab sebagai pendidik dan pemimpin yang sentiasa berusaha memang tenaga, idea dan kebakaran demi kecemerlangan anak bangsa. Mudah-mudahan segala jasa, pengorbanan dan semangat beliau menjadi pendorong untuk kami meneruskan perjuangan sebagai seorang insan pendidik. Allahumma ya alim wa ya qadiyal hajat, jadikanlah kami ya Allah daripada kalangan hamba-hamba-Mu yang taat dan bersyukur. Jauhkanlah kami ya Allah daripada melanggar perintah-Mu. Kurniakanlah kepada kami kesihatan yang berbarengan, kesejahteraan yang sempurna, fikiran yang waras, minda yang cerdas, rezeki yang halal, zuriat dan generasi yang beriman, serta kurniakanlah kepada kami segala kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Begitu saja. Engkau tidak melalui tak percaya tak berseri, tapi cukup menimbulkan hati ini. Seharian waktu bersama tak ada perasaan pergi jua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang diramaikan Cikgu Syamsuddin bin Hasan
Yang berusaha Cikgu Asyaruddin bin Said, kepala kanan pentadbiran. Cikgu Bukit Izwan, Komandan kepala kanan TEM. Cikgu Muhammad Effendi bin Abdul Aziz, makanan Curriculum. Cikgu Norikan Koptar, Guru Besar SK Taman Masuri. Cikgu Aswati binti Muhammad Hassan, Guru Besar SK Bukit Selarong. Para ustaz, ustazah, guru-guru, ahli keluarga, Cikgu Asyaruddin. Seterusnya putra-putri SK Kuala Lumpur yang cikgu kasih sekian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dan panjatkan kepada Allah SWT yang izin dan kurnianya dapat kita berkumpul pada hari ini di Dewan Aula Lestari dan Dewan Haji Ismail untuk kita sama-sama meraihkan jasa Cikgu Asyaruddin yang akan meninggalkan kita dalam bidang pendidikan khasnya dan khasnya untuk kita seluruh warga SK Kuala Lumpur. Cikgu Asyaruddin, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih yang ketiga. Tidak ada kata-kata yang dapat diucapkan untuk kita mengenang jasa Cikgu Asyaruddin. Saya difahamkan Cikgu Asyaruddin berada di SK Kuala Lumpur ini 20 tahun dah. Cukup panjang masa 20 tahun, anak-anak. Bayangkan anak-anak di sini cuma 12 tahun, 11 tahun, 10 sampailah 7. Tapi Cikgu Asyaruddin berada di sini 20 tahun. Cukup panjang, cukup lama. Cikgu Asyaruddin telah mencurahkan bakti dan keringatnya khasnya untuk anak-anak didik SK Kuala Lumpur ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hormat buat semua. Yang dihormati Tuan Guru Besar Sekolah Kebangsaan Kuala Lumpur, Tuan Haji yang telah dihormat, Puan Rehan Demokrat selaku Guru Besar Sekolah Kebangsaan Taman Masuri, Puan Aswati bin Abdul Hasan selaku Guru Besar Sekolah Kebangsaan Bukit Selarong, Cikgu Nasruddin selaku IK 1 Sekolah Kebangsaan Kuala Lumpur, IK Al-Fiwal bin Mubarak, IK Muhammad Effendi bin Abdul Aziz dari Bentu, guru-guru, ustaz-ustaz, ustazah, murid-murid yang cikgu kasih sekian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran saya panjatkan kepada masyarakat tadi kerana dengan limpah dan kurnianya kita dapat bersama-sama pada hari ini penuh bermakna. Hari ini merupakan satu detik yang amat istimewa dalam hidup saya. Kerana telah sekian lama menabur bakti dalam dunia pendidikan, tiba masanya untuk saya menamatkan perkhidmatan sebagai guru. Di sini juga macam ustazah kita tadi, cikgu mana? Bola Pusti iaitu 9 bulan 8 1997 di SK Ladang Bukit Sedip. Mula satu kejutan bila cikgu pergi ke sana daripada tempat cikgu duduk asalnya kawasan Kawah Padi, tiba-tiba bertukar satu tempat iaitu Ladang, lebih kurang ala-ala Ladang, iaitu kawasan yang dipenuhi kawasan pokok petah dan kelapa sawit. Cikgu masa tu cubalah nak tukar minta balik kampung dengan beberapa alasan, tetapi agak sukarlah pemandangan baru lagi sana. Cikgu terus tak? Cikgu cuba menyelami macam mana cara hidup masyarakat di kawasan tu, kita cuba sesuaikan diri dan akhirnya sampailah juga lebih kurang 10 tahun cikgu di sana, iaitu bulan 10 tahun 2006 cikgu dibuka ke sekolah SK Kuala Lumpur, jualah ke sekarang. Itu adalah sejarah sekitar di mata cikgu. Di rumah
hadirin yang sudi meluangkan masa bersama-sama memulai majlis persalahan cikgu. Seperti disusun mengenai laporan muda kelapa baru jadi disusun maaf dipindah pada hasil persuara ini. Sorry,